the Johor royal family every year bagi at least almost about 200 million ringgit sumbangan kepada rakyat Johor. Peralatan hospital, duit untuk orang miskin dan juga makanan. And this is daripada dulu. Tetapi oleh kerana dunia yang we live in today, everything is berdasarkan kepada persepsi and optik. Orang ingat kita tak buat apa-apa kalau kita tak berkongsikan maklumat-maklumat ini. So sekarang ni, of course, you can see we are a bit more aggressive dalam social media platform Keluarga Diraja Johor, di mana kita kerap share berita-berita ni. Bukan nak menunjuk, tetapi takut orang dapat an idea that we are not doing anything. So this is sumbangan-sumbangan Keluarga Diraja Johor kepada rakyat Johor. For example, about the issue Palestine, I've been giving tabung kepada Majlis Agama Islam, beberapa percentage allocatekan untuk membantu memberi makanan, tilam, bantal, selimut apa benda kepada mangsa-mangsa di Palestine since 2013.